dengan negeri-negeri yang dikuasai oleh UMNO Barisan Nasional, GPS, GRS, saya mengambil pendekatan yang sangat lunak. Malah seperti mana disebut oleh Muhammad Sabu, negeri-negeri yang dikuasai oleh pembangkang pun saya gunakan peraturan dan semangat perlembagaan menunaikan janji kita. Tapi ini tidak bermakna kita lemah. Ada orang membaca ini sebagai petanda kita ini lemah. Apalagi bila ada desas-desus ke arah itu. Saya nak beri mesej yang jelas pada hari ini. Kita berjuang puluhan tahun berdasarkan prinsip. Kalaupun kita mengambil pendekatan yang hikmah, berunding dengan baik, tidak menegur dan menyergah mereka secara terbuka, kerana kita faham maksud bil hikmah itu. Tapi jangan salah baca. Jangan salah faham. Jangan ugut dan ada tindakan ke arah pengkhianatan. Sebab itu saya setuju dengan saranan. Kalau betul mereka merasakan sudah sampai masanya di negeri-negeri, ya, mula di Johor, kita sambung di Negeri Sembilan. Dan saya renung, kalau benar, mungkin saya fikirkan kita lempar biar rakyat memutuskan keseluruhannya. Kita tak makan ugutan. Pukul, sudah kena pukul. Penjara, sudah. Nak ugut oleh budak-budak? Oh, no way. No. Jadi saya nak beritahu. Dan mungkin saya dipanggil kawan-kawan dengan pimpinan Kerajaan Perpaduan yang memutuskan bila pilihan raya saya. Kalau betul, pilih untuk dah lelah dan penat dengan Kerajaan Perpaduan ini, kita kembalikan kepada rakyat untuk menembus mandat. Bukan saja di Johor dan Negeri Sembilan, seluruh negara saya bersedia. Ini anak, ini darah reformasi, pantang dicabar. Lawan tetap. Jelas mesej juga.